Yang penting bila mana perempuan di tahun begini tak mudah kena tipu. Ya. Pesanan untuk orang kata next student kita akan datang untuk fasa ke-5 ke-6 yang boleh orang kata bagi inspirasi untuk belajar juga. Bagi saya sebab bidang ni kira bagi saya kita kira rare. Ya, betul. Masih lagi rare. Sebab kalau kata anak muda sekarang untuk generasi akan datang, jangan kata muda, yang even berumur macam saya pun boleh. Masih ilmu, boleh banyak lagi, ilmu kena tahu. Sebab apa? Crowd kita kalau kata bagi yang datang contoh sekarang mesti orang kata apa, ramai pemancing. Ya, betul, ramai pemancing. Untuk benda gini walaupun kita tak bawa boot ke, walaupun tapi kita tahu selok-belok benda safety ke apa, bila kita naik boat sekalipun kita tahu keselamatan kita tu kat situ, kualiti macam mana tu benda-benda tu, at least it's ilmu memang. Yang penting bila mana perempuan di tahun begini tak mudah kena tipu. Ya. Tak boleh mudah kena tipu. Tidak sentiasa akan diisu tipu tu. Ya. Menipulitkan harga lah apalah. Betul. Saya itu pengalaman saya kenapa saya datang sini. Satu lagi kira jangan kata saya sebagai perempuan yang selalu kena tipu. Ya. Kan orang lelaki kalau tak tahu pun dia kena. Betul. Bila kita pergi nak apa, nak suruh buat apa-apa, dia tanya kau mana tahu kan. Kata dah bayar je. Senang ditipu. Senang ditipu lah orang benda cerita. dah jadi baru kita tahu. Betul. Benda tu jadi dulu baru apa nak belajar. Nak sedar, nak belajar kan. Jadi elokkan sebelum tu. Okey, terima kasih Puan Fiky dengan feedback dan juga orang kata-kata semangat untuk yang akan datang. Kita jumpa lagi dan selamat belajar lagi lah, lebih baki 2 hari lagi ni. Jadi terima kasih. Kita jumpa lagi insya-Allah esok-esok.